Saudara-saudari, sekarang kita dan rakan-rakan Jerry dari Gang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah peringkat kejaminan makanan. Ya, jadi Sabah perkenal inisiatif RIA 2025 ke 2030 antara untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi luar bandar. Jadi Sabah memperkenalkan inisiatif regulasi ekonomi pertanian luar bandar 2025 ke 2030 sebagai langkah strategik meningkatkan keselamatan makanan dan melancarkan pertumbuhan ekonomi luar bandar. Jadi yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata program inisiatif ini bukan sahaja membantu mengurangkan kos sara hidup, malah memupuk budaya pertanian dalam kalangan masyarakat. Jadi kerajaan negeri bersama pihak industri dan pekebun kecil juga akan terus meningkat aktiviti perdagangan kelapa sawit melalui inovasi mekanisasi mekanisasi teknologi pertanian berketetapan tinggi serta pengumuman biologi secara optimum sambil memastikan aspek kelestarian terus dipelihara. Jadi bagi sektor perikanan, Musa berkata kerajaan negeri memberi keutamaan kepada pelaksanaan program berasaskan ekonomi baru selain melaksanakan pelbagai program pembangunan dan sokongan termasuk permesraan fleksibiliti jabatan pengukuhan industri harian serta aktiviti inovasi bagi menjamin pengeluaran hasil perikanan mampuan. Jadi sampai sini saya jemput Jerry untuk menjelas bahagian daripada itu. Okay. Jerry, dipersilakan. Okay. Alright. Selamat petang. Inisiatif Liberasi Ekonomi Pertanian Luar Bandar yang dilancarkan dari 2025 hingga 2030 kesannya terhadap perancang keuangan negeri Sabah. Okay. Kesannya adalah peluang pendapatan baru untuk komuniti luar bandar. Kejayaan dia dijangka merancang ekonomi luar bandar yang lebih produktif dan mampan, meningkatkan serta berbagaikan pendapatan masyarakat luar bandar serta menyediakan peluang pekerjaan dan perniagaan. Okay. Inisiatif ini juga mengurangkan kos sara hidup. Program kebun dapur yang dilaksanakan di bawah RIA menggalakkan pengolahan hasil pertanian di peringkat isi rumah dengan manfaat ruang kediaman. Ini bukan saja membantu mengurangkan kos sara hidup, malah memupuk budaya petani di kalangan masyarakat. Right. Okay. Inisiatif juga mengurangkan pergantungan kepada import. Sabah terpaksa mengimport hampir 80% beras bagi memenuhi keperluan tempatan. Data Kementerian dan Keterjaminan Masyarakat Malaysia pula menunjukkan jumlah import makanan negara meningkat sebanyak 103%. Okay, dalam tempoh 11 tahun. Yaitu 2013 hingga 2023. Okay. Inisiatif ini berkenan mendapat sokongan dari Kerajaan Persekutuan. Okay. Kerajaan Malaysia telah menentukan dana berjumlah 6.15 bilion di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi pembangunan Sabah untuk tahun 2025. Ini merangkumi berbagai projek perumahan, infrastruktur dan program keusahawanan luar bandar. Okay, setakat ini saya menyelesaikan. Terima kasih. Ya, jadi untuk jangan tergantung kepada pengimport seperti contohnya beras. Kita semata-mata tergantung pengimport 80% beras untuk negeri ini. Jadi untuk
untuk kerajaan sedang menggiat usaha supaya rakyat di negeri ini tanam padi dan yang lain-lain di dalam sektor pertanian. Jadi sampai sinilah, sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.